bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Mohon tetamu kehormat dan para hadirin dipersilakan mengambil tempat.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, lafaz ikrar tadi telah dipimpin oleh Yang Dihormati Tuan Haji Noh Azaki bin Zainal, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Besar Kuala Lumpur, bersama-sama pegawai-pegawai dari Sektor Pendidikan Islam. Manakala persembahan tarian pembukaan yang penuh lemah gemalai sebentar tadi adalah persembahan daripada kumpulan Delta Dancer dari SK Bukit Bandaraya. Untuk makluman para hadirin, kumpulan ini baru ditubuhkan pada bulan Januari 2024. Namun begitu, kumpulan ini telah berjaya menempah nama dalam beberapa pertandingan di dalam dan di luar negara, termasuklah pencapaian merangkul anugerah emas dalam pertandingan Bandung International Dance Competition 2025. Terbaru, mereka telah merangkul Naib Johan dalam Festival Tari Kebangsaan 2025 di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Oktober 2025. Marilah sama-sama kita berikan tepukan gemuruh buat mereka semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Eddie Heng Hong Chai, Pengerusi Majlis Bahasa Cina Malaysia. Yang berusaha Puan Nur Haida binti Hamdan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Razita binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berusaha Encik Aziz bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketua-ketua Sektor Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Bangsar, Pudu, Sentul dan Keramat, Puan Hajah Rusni binti Abdul Jalil yang Dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang diraikan pesara-pesara Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2025, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Salam alu-aluan, salam penghargaan dan salam sanjungan budi buat sidang hadirin sekalian. Nan dekat panggilan tiba, nan jauh kulang sing lepas, berhimpun pepat kita di sini untuk menyerikan Majlis Persaraan tahun 2025 Bakti disanjung, Budi dijunjung Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Kuala Lumpur mercu kegemilangan, semangat peneraju top 5, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di Dewan yang serba indah bagi menyerikan majlis yang penuh bermakna hari ini. Pakat bersama menunggang kuda, biarpun seketika masanya cuma. Sisihkan sengketa, kiranya ada. Bertemu berpisah, perencanaannya. Sudah menjadi adat kehidupan, setiap pertemuan pasti mengundang perpisahan. Kita berkumpul hari ini adalah untuk meraihkan para pegawai, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana yang telah meninggalkan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Anak Cina main gelombang, terlihat jauh di Tanjung Jati. Tuan umpama bunga yang kembang, sentiasa hidup di dalam hati. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita bersama-sama memohon rahmat dan inayahnya
Semoga dengan rahmat dan inayah itu, kita dapat menambah keupayaan untuk menjadikan kehidupan ini penuh bererti dan bermakna. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Misrul bin Ali, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur, untuk memimpin bacaan doa. Falia, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah, Tuhan semesta alam, kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana telah mengizinkan kami untuk mengada dan berada di majlis persaraan peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2025 ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, pada saat dan detik ini yang bersejarah, kami menghulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan rahmat-Mu ya Allah, agar Engkau anugerahkan kesejahteraan, taufik dan hidayah, jua kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada pegawai-pegawai, pengetua, guru besar, pemimpin dan guru-guru, serta warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang akan bersara menamatkan perkhidmatan. Moga bagi mereka selepas bersara nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan yang berpanjangan. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kepada mereka dengan ganjaran syafaat dan keredaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah mereka curahkan. Kau limpahkan rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik, pemimpin, pengurus dan ibu bapa yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, aida dan kebakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan dan semangat mereka ya Allah menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan yang didikasi demi membentuk generasi madani yang gemilang dan bagi melahirkan anak didik yang baik lagi cerdik dengan penghayatan nilai-nilai karamah insaniyah di dalam kehidupan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman ya Allah, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan sendiri penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Misrul bin Ali atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, duduk sekawan si burung unta, tepi kali di waktu malam. Padamu Tuan, kami meminta kata azimat pembuka kalam. Pihak majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Semangat JWKL, maju ke kebilangan, semangat top 5. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada Ustaz yang baca doa dan rakan-rakan yang bacakan ikrar. Yang berbahagia Datuk Hedi Heng Hong Chai, Pengerusi Majlis Bahasa Cina Malaysia. Terima kasih Datuk. Yang Berhormat Puan Nurhaidah binti Hamdan, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Kuala Lumpur. Yang Berhormat Puan Rasitah binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perusahaan Sekolah. Yang Berhormat Cik Aziz bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembinaan Murid JWKL, Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Kuala Lumpur, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah Bahasa Pudu Sentul dan Keramat, Puan Hajar Rusni binti Ibn Jalil, yang Ketua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Cawangan Pusat Kuala Lumpur dan Putrajaya, pegawai-pegawai kaki tangan Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Kuala Lumpur yang diraikan peserta pesara-pesara Jabatan Pendidikan Wilayah tahun 2025, tuan-tuan dan puan-puan di hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana limpah izin kurnianya dapat kita berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna pada petang ini, iaitu Majlis Persaraan Bakti Disanjung Budi Dijunjung bagi tahun 2025 bagi meraihkan 337 warga Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh rakan-rakan kita sepanjang mereka berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Edi atas kerjasama yang diberikan, dan Alhamdulillah Yang Bahagia Datuk telah mengizinkan penggunaan dewan yang sangat cantik dan kondusif. Terima kasih Datuk. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, persaraan adalah detik sejarah yang melambangkan pencapaian setelah sekian lama berkhidmat dengan penuh dedikasi. Para peserta diraihkan pada hari ini telah melalui pelbagai cabaran dan perubahan dalam dunia perkhidmatan. Hasil daripada komitmen, ketekunan dan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan, jabatan ini terus berfungsi dengan baik, memberi khidmat terbaik kepada rakyat dan negara. Ini terbukti dengan kejayaan yang telah dicapai oleh JWKL selama ini. Pencapaian SPM dan SCPM dan juga STAM sama tahun menunjukkan peningkatan yang positif. Dan Alhamdulillah, pada tahun lepas kita telah berjaya menunjukkan peningkatan yang begitu drastik untuk 3 peperiksaan yang kita ada. Itu SPM, STAM dan juga SPM. Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan telah memberikan satu komitmen yang tinggi dan telah meletakkan satu paras pendidikan yang tinggi. Dan kita harapkan pada mereka yang sedang berkhidmat ini, teruskanlah memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan setelah mereka yang telah di depan saya ini telah meninggalkan satu kecemerlangan yang amat tinggi, tahniah saya ucapkan. Mohon tuan-tuan teruskan memberikan perkhidmatan walaupun telah bersara, teruskan memberi perkhidmatan kepada masyarakat kita, dan pastinya masyarakat masih dahagakan belayan dan ilmu yang tuan-tuan ada. Dan doakan kami agar kami terus dapat mewarisi, meneruskan legasi kecemerlangan yang telah tuan-tuan tinggalkan. Pepatah Melayu ada menyebut, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dan pastinya tuan-tuan, nama yang tuan-tuan tinggalkan ini telah terpahat sebagai pemimpin ataupun pendidik yang mencipta legasi yang agak tinggi, yang insya-Allah kami akan teruskan usaha baik. Terima kasih tuan-tuan. Kita semua sedar bahawa tugas dan sektor pendidikan bukanlah tugas yang mudah. Ia menuntutkan kesabaran, ketekunan, keikhlasan dan pengorbanan yang besar. Dari awal pagi hingga ke lewat petang, dari bilik darjah hingga ke padang, dari penulisan RPH hinggalah kepada pengurusan pengoperasian dasar, dan semuanya memerlukan komitmen yang tinggi. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh para peserta kita
dengan keazaman yang tidak pernah luntur semangat untuk berbakti dan memberikan yang terbaik yang tidak pernah padam. Kepada semua pesara yang diraikan, nikmatilah fasa persaraan baru ini dengan penuh ketenangan. Semoga masa yang ada dapat dimanfaatkan bersama keluarga tercinta. Semoga kesihatan yang diberi, semoga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan bertambah baik. Dan kita doakan semoga keluarga tuan-tuan dan keluarga yang bahagia. Dan tuan-tuan dan puan kesian, sedikit pesanan pada tuan-tuan. Dalam pesanan ini, pasti tuan-tuan akan terima pelbagai panggilan-panggilan. Mengajak tuan-tuan dan puan berkongsi perniagaan, membuat pelaburan dan pelbagai lagi ya. Jadi hati-hatilah. Dan banyak juga yang akan diberikan link-link yang tertentu, kononnya jemputan kahwin, tetapi tuan-tuan terperangkap dengan perkara-perkara yang lain. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dalam urus keuangan yang tuan-tuan dapat. Sebab banyak kes yang kita terima tuan-tuan, baru pencen tuan-tuan dah hilang 200,000 tuan-tuan. Kita ada rekod kita tuan-tuan, ada yang pencen tuan-tuan hilang 100,000 tuan-tuan. Hati-hati. Saya nasihatkan tuan-tuan, kalau duit dah dapat tu nanti, agih-agihkan di akaun-akaun lain. Bukan agih-agihkan kat orang lain, agih-agihkanlah dekat akaun-akaun lain tuan-tuan. Dan hati-hatilah tuan-tuan dalam usaha nak melakukan perniagaan, pelaburan, hati-hatilah. Jangan terperangkap. Ramai yang menunggu tuan-tuan ni. So hati-hatilah tuan-tuan. Saya harapkan tidak ada kes yang melibatkan tuan-tuan. Kepada rakan-rakan yang masih berkhidmat, jadikanlah pengorbanan, kegigihan para peserta sebagai contoh teladan. Teruskanlah legasi kecemerlangan mereka demi memastikan jabatan kita terus utuh dan relevan dalam menyokong agenda pembangunan. Berlayar perahu di tengah lautan, singgah sebentar di Pulau Mutiara. Jasa Tuan tetap dikenang sepanjang zaman. Selamat bersara, bahagia sejahtera. Gunung tinggi sama didaki, lurah dan lembah sama direntas. Walau jasad tiada di sisi, budi dan bakti tetap tersemai. Akhir kata, saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Kuala Lumpur dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih di atas segala khidmat bakti yang telah tuan-tuan berikan, dan saya doakan segala khidmat bakti yang tuan-tuan berikan itu diterima sebagai ibadah, dan saya doakan sebagai tuan-tuan terus memberi perkhidmatan. Ingat tuan-tuan, walaupun bersara ini hanya menyatakan tentang tugas kita umum, tetapi hubungan persahabatan kita tuan-tuan tidak pernah bersara. Jadi ayuhlah tuan-tuan, kita terus kukuhkan ikatan ukhuwah kita, sebab semoga kita terus dapat memberikan sumbangan yang terbaik pada dunia kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Bakti di Sanjung, Budi dijunjung bagi tahun 2025 JWKL. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan sekalung penghargaan kepada Yang Berusaha Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail atas bingkisan yang cukup bermakna sebentar itu tadi. Mohon Yang Berusaha Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail kekal berada di pentas utama. Dijemput kepada Yang Berusaha Encik Abdul Halim bin Sani, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Sumber Manusia Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Kuala Lumpur untuk bersama-sama pengarah pendidikan di pentas utama bagi menyempurnakan majlis penyampaian sijil penghargaan dan cenderamata sidang pertama dipersilakan. Majlis penyampaian sijil penghargaan dan cenderamata persaraan dimulai dengan menjemput Abdul Aziz bin Mat Hashim, Zainuddin bin Muhammad, Nur Nailah binti Abdul Latif,
Zainun binti Harun, Norbani binti Baba, Tilagam anak perempuan Ji Shanmugam, Hasrinah binti Farid Wajidi, Dipersilakan Muhammad Sadri bin Harun. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Norlida binti Semun. Ravi Chandran anak laki Krishnan. Muhammad Asri bin Hussein. Umi Nafisah binti Matsirat. Li Lin Sao. Ahmad Rosidi bin Awang Kecil. Abdul Rashid bin Idris, Noriah binti Ismail, Salina binti Osman, Peramah anak perempuan Kitan Krishnan, Kasdiza Jumari bin Shamsir, Vimala Devi anak perempuan Kumaran, Wan Nur Aida binti Wan Nordin, Lam Sui Leng, Wahidah binti Mistam, Zaini bin Muhammad Endot, Nur Aisyah binti Zulkifli, Baskaran anak lelaki Arumugam, Salina binti Syari, Azhari bin Arben, Zainab binti Hasim, Si Yan Hui, Eng Gyok Yun, Hafilah binti Ismail, Mazni binti Muhammad. Zarina binti Abu Hassan. Masriyah binti Abu Bakar.
Sabiha binti Salman Elias Kadiman. Nurhaliza binti Zainuddin. Azhani binti Fazilullah. Leong Siu Kuen. Saudah binti Murad. Khadijah binti Noh. Saira binti Awang. Muhammad Azmi bin Muhammad Daud. Mazlan bin Sharif. Sarah binti Abdul Qadir. Diteruskan lagi dengan mempersilakan G. Haimalata, anak perempuan M. Govindasamy. Wong Siu Yen. Rusmini binti A. Hamid Elias Mustafa. Liao Ming Xiao. Khatijah binti Mat Nur. Hazrita binti Azmi. Wong Siu Peng. Suhana binti Lokman. Surya Gantam, anak perempuan Vaitilan Gam. Sarada, anak perempuan Varada Raju. Navi Retnam, anak perempuan Perumal. Tamil Selvi, anak perempuan Ziva Nesen. Kung So Wah. Lim Kuan Ming. Retinam anak lelaki Tandava Tivar. Tivagi anak perempuan Krishna. Nazira binti Razali. Ko Mengki. Yap Laibi. Chin Moi Jin. Rosmiyati binti Abdul Syukur. Ahmad Nasaruddin bin Mokti. Zainul Alam bin Muhammad. Abdul Halim bin A. Hamid.
Chua Peng Chong. Santa Mary Louis. Chong Mei Ling. Chi A Ling. Kasum binti Mohammed. Faiza binti Abu Noh. Joria binti Mat. Dan diteruskan lagi dengan mempersilakan Aslinda binti Abdul Samad. Li Xiao Jun. Muhammad Fauzi bin Muhtar. Ila Zidah binti Mat Saleh. Selvarani anak perempuan K.A. Ayau. Siti Zuriana binti Ahmad. Dan mengakhiri sidang 1 Zuraidah binti Osman. Majlis merakamkan jutaan terima kasih dan seni penghargaan atas kesudian yang berusaha Tuan Bagat Afandi bin Dato' Wira Haji Ismail menyampaikan sijil penghargaan dan cermata kepada para penerima semata tadi. Dijemput kepada yang berusaha Tuan Pengarah dan Didi Kehormat untuk mengambil tempat di meja utama. Disilakan. Puan dibawa ke Gunung Ledang bagi penawar hati yang ragu, bagi menghapus hati yang lara. Pinggan mangkuk telah terhidang, apalagi ingin ditunggu. Marilah kita menjamu selera. Dengan itu dipersilakan Div-Div Kehormat dan para hadirin untuk menikmati juadah yang telah disediakan. Majlis mempersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, sambil menikmati jamuan, majlis kita terus berdenyut dengan irama dan seni dalam teduh sinar petang yang bersaksi. Persembahan istimewa ini bakal mengisi ruang hati kita semua dari seorang insan bergelar guru yang bukan hanya menyuluh minda tetapi turut menenun rasa melalui alunan suara dengan mendendangkan 2 buah lagu yang bertajuk Hakikat Sebuah Cinta dan Asmara. Dipersilakan Cikgu Muhammad Aminun Naim dari SK Tiara Permai. Dipersilakan. Assalamualaikum.
kasih, terimalah asmara. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi dan sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka, hingga ku terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, rusaklah harapanku, dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Kini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merosak hidupku. Asmara, kurang apaku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Dan merusak hidupku. Asmara, kurang apaku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Asmara, kini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Asmara, kurang apaku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Sekian, terima kasih. Tanyalah guru, ada pelbagai kisah tersimpan jauh di lubuk jiwa. Air mata yang tak pernah kelihatan, tapi sabarnya membina bangsa.
Tiada nama di dada, tiada tepukan yang bergema, namun tiap langkah penuh makna, menyalakan cahaya di gelap dunia. Terima kasih cikgu atas segalanya yang kau tempuhi, walau berat kau tetap berdiri membina masa depan kami. Terima kasih cikgu, walau tiada pujian yang diberi, doamu di subuh yang sunyi menjadi sinar hidup ini. Datang pagi dengan senyuman, menutup resah memadam beban, mengulang ajar tanpa keluhan, untuk anak bangsa memahami kehidupan. Lelahmu tiada siapa tahu, namun kasihmu tiada jemu, kau terus menyalakan api ilmu, walau dunia seakan bisu. Terima kasih cikgu atas segalanya yang kau tempuhi, walau berat kau tetap berdiri membina masa depan kami. Terima kasih cikgu, walau tiada pujian yang diberi, doamu di subuh yang sunyi menjadi sinar hidup ini. Setiap kejayaan yang kami genggam, ada tanganmu yang menuntun diam. Setiap senyum di pentas dunia, ada doa cikgu yang tak bernama. Terima kasih cikgu, kau nyala yang tak pernah padam. Dalam sepi kau tetap bersuara, dalam gelap kau jadi cahaya. Terima kasih cikgu, kau tulis masa depan kami dengan kasih, dengan nurani, dengan cinta yang abadi. Tanyalah guru, ada 1001 kisah yang hanya hati mampu menyimpan. Terima kasih cikgu. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, tepukan gemuruh buat lagu dan video istimewa ini adalah hasil garapan daripada Tuan Pengarah Pendidikan kita sendiri yang berusaha Tuan Megat Afandi, khas buat semua para hadirin hari ini, para pesara sekalian. Sebelum itu, majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Aminul Naim atas persembahan suluh yang telah disampaikan sebentar tadi. Untuk makluman para hadirin, Cikgu Aminul Naim merupakan peserta naik johan dalam pertandingan nyanyian KSKPP bagi tahun 2023. Beliau juga pernah mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke peringkat kebangsaan di Sabah dan juga merupakan seorang guru seni kebudayaan kerana cinta akan bidang seni ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk menonton single beliau di saluran YouTube yang bertajuk Dan Tanpamu. Hadirin yang dihormati, majlis sekali lagi menjemput yang berusaha Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dengan diiringi yang berusaha Encik Abdul Halim bin Sani, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Sumber Manusia Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, untuk menyempurnakan majlis penyampaian sijil penghargaan dan semata kepada para penerima sidang kedua. Dengan segala hormatnya, persilakan. Penerima sijil penghargaan dan cenderamata bagi sidang kedua dimulai dengan Abdul Aziz bin Abdullah, Muhammad Fauzi bin Razali,
Rozalita binti Abdullah, Tum Lian Giok, Chua Siu Hun, Hasniza binti Abdul Halim, Guru Caran Kaur anak perempuan Jagir Singh, Nur Zahidah binti Idris, Salinah binti Maulud, Lian Lin Ching, Tan Sun Moy, Siti Jamaliah binti Mi'an, Faizah binti Husin, Fazliyah binti Mat Nur, Rusmini binti Abdul Sani, Asmah binti Tahir, Sairah binti A.G. Sabudin, Rohana binti Abdullah, Tiong Vun Chow, Hafsah binti Muhammad Yusuf, Palanimia anak perempuan Capiah Elias Karupiah, Hemimah binti Muhammad, Kamala binti Dalimi, Nur Zaitun binti Manno, Filzah binti Ismail, Noliza binti Bidin, Siti Rusna binti Abdul Rahman, Jamila binti Ibrahim, Rohela binti Awang, Galdeep Singh anak laki Norata Singh, Eng Chi Kiong, Yap Su Fong, Ruslina binti Samsi, Zarina binti Jamil, Suzana Rita binti Basar, Diteruskan dengan mempersilakan Nur Fawiza binti Jalani, Roslin bin Abdul Rahim,
Nur Dahlia binti Omar, Tam Soh In, Ros Zalina binti Abdul Rahman, Mok Pek Sum, Wong Bi Yin, Siti Hajar binti Hamzah, Yeo Lai Hun, Azmi bin Saleh, Lim Ju Yong, Harison binti Abdul Talib, Faizah binti Muhammad Yasin, Muhammad Rosli alias Muhammad Rosli bin Abe, Abdul Siddiq bin Mat Saleh, Naimi Aji, Ki Heng Kiao, Nur Azizah binti Ahmad Murad, Surinderjit Kaur, anak perempuan Sarban Singh, Wiswanandam, anak laki Subramaniam, Norizian binti Ismail, Hasdani binti Abu Samad, Kusairi bin Basir, Ramlah Aini binti Idris, Norin binti Ismail, Mariana binti Abdul Ghaffar, Norhana binti Mamat Elias Muhammad, Tan Boy Yong, Nur Ashikin binti Yusuf, Diteruskan dengan mempersilakan Nur Hayati binti Zakaria, Suzana binti Hashim, Nur Zita binti Abdul Rahim, Khadijah binti Ahmad, Nora Azian binti Ismail, Muhammad Izzuddin Shah bin Abdullah, Zulkhairi bin Muhammad Khair,
Lakshmenan anak lelaki Kania. Siti Maznah binti Tukimon. Sabariah binti Seman. Jamaliah binti Muhammad. Azizah binti Muhammad Tahir. Maimun binti Sirun. Asy'ari bin Ma'ruf. Nik Faridah binti Nik Omar. Nur Hashimah binti Ahmad. Hasliza binti Ahmad. Rusmawati binti Ahmad. Masita binti Abdul Karim. Nolia binti Ibrahim. Lee Yok Wan. Muhammad Nazri bin Mansur. Dharma binti Abdul Latif. Indra anak perempuan G. Satasivam. Rosmida binti Hamid. Nurhalma binti Omar. Manipalan anak lelaki Cina Kandu. Vidya Nandan anak lelaki Arumugam. Kaweri anak perempuan S. Kunalinggam. Jumiah binti Si Davo Varvi. Nur Aini binti Ambin. Berikut dipersilakan Tang Mi Wah. Nur Aini Chanche binti Abdullah. Azimah binti Ibrahim. Chung Chi Kong. Jasmel Kaur anak perempuan Mewa Singh. Muhammad Nur bin Ahmad. Lakshmi anak perempuan Ramasamy. Yong Yin Chan.
Tuan Guide Jamilah binti Abdul Hamid, Muhammad Arif bin Muhammad Ali, Zainatun Nisha binti Abdul Qayyum, Suduan Kor anak perempuan Bakhtawar Singh, Dengan ini pihak majlis memohon kepada Yang Berusaha Tuan Bhagat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail bersama-sama tim kehormat untuk berada di bahagian bawah pentas bagi menyampaikan segi penghargaan cermata kepada penerima seterusnya. Dipersilakan. Silakan Fazilah binti Hashim. Lata anak perempuan Subramania. Rozina Jasmine binti Ilyas. Dan Nurhidah binti Abu Bakar. Majlis merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian Yang Berusaha Tuan Bhagat Afandi menyempurnakan majlis penyampaian sijil penghargaan dan cenderamata kepada para pesara sebentar tadi. Dijemput div-div kehormat untuk mengambil tempat di meja utama. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya, marilah kita sama-sama menikmati persembahan istimewa yang pastinya akan memukau hati kita semua. Persembahan kali ini akan menampilkan alunan merdu gesekan biola daripada adik Muhammad Adam Mikael dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak II yang akan mempersembahkan dua buah lagu yang cukup dikenali, iaitu Lemak Manis dan sebuah lagu Cina yang bertajuk Ru Yuan. Marilah kita sama-sama berikan tepukan gemuruh untuk adik Muhammad Adam Mikael.
Demikianlah tadi persembahan daripada adik Muhammad Adam Mikael. Dan untuk makluman para hadirin sidang Dewan yang dihormati, adik Adam Mikael telah membuat satu pencapaian dan beberapa pencapaian yang amat membanggakan JPWP Kuala Lumpur, iaitu pernah menjadi juara pertandingan Kids Got Talent Malaysia Season 9, juara Rockfest Music Competition, Naib Johan Malaysia Triumph Talent Competition dan juara SSPN Got Talent 2025. Untuk makluman para hadirin, lagu yang bertajuk Ruyuan membawa maksud penghormatan kepada generasi terdahulu yang telah berkorban demi kebahagiaan anak cucu mereka. Ia menggambarkan kasih sayang ibu bapa dan nenek moyang yang diibaratkan seperti cahaya bulan, angin sejuk dan lampu dalam kabus yang sentiasa melindungi serta memberi harapan. Generasi kini pula berjanji untuk meneruskan legasi itu, mencintai dunia yang pernah mereka cintai serta memastikan impian dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Lagu ini juga penuh dengan rasa syukur, kasih sayang dan semangat untuk menyambung perjuangan selaras dengan harapan bahawa impian generasi lama akhirnya menjadi kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan dengan menjemput Encik Abdul Aziz bin Mat Hashim, mantan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persatuan Kuala Lumpur selaku Wakil Pesara Jabatan dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk menyampaikan ucapan peragaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Eddie Heng Hong Chai, Pengerusi Majlis Bahasa Cina Malaysia. Yang berusaha Puan Nur Haida binti Hamdan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Razita binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berusaha Encik Aziz bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketua-ketua Sektor Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah, Bangsar Pudu, Sentul dan Keramat, Puan Hajar Rusni binti Abdul Jalil, yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diraikan, pesara-pesara Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2025, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam JPWP KL Mercu Kegemilangan, salam Malaysia Madani. Pada mulanya izinkan saya mewakili semua pegawai yang telah bersara dan bakal bersara dalam sedikit masa lagi dari JPWP KL dan PPD, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan yang diadakan dan peluang yang diberikan pada petang ini. Kehadiran kami di majlis pada petang ini, iaitu Majlis Persaraan Bakti di Sanjung Budi di Junjung ini, adalah sebagai tanda ikatan kasih sayang daripada kami dan kenangan indah yang tidak pernah putus. Bagi kami yang telah bersara, jabatan dan PPD bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah medan bakti, ladang amal jariah dan rumah kedua yang telah mengasuh kami menjadi insan yang berguna, di mana di sini kami menghabiskan sebahagian besar daripada usia berkongsi suka dan duka, berusaha dengan penuh dedikasi untuk memartabatkan pendidikan anak uratan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya mewakili semua pesara
JP2PKL dan PPD ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di bawah pimpinan Yang Berusaha Pengarah dan atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang kami berkhidmat. Kepada semua warga di jabatan dan PPD, kalianlah rakan seperjuangan yang sebenar. Perjuangan di akar umbi menghadapi cabaran getir, baik di jabatan, PPD dan sekolah, semuanya telah dilalui bersama-sama. Jasa dan kenangan itu sentiasa mekar dalam sanubari. Kini, wadah perjuangan itu beralih ke bahu tuan-tuan dan puan-puan semua, di mana landscape pendidikan telah menjadi semakin berbeza dari hari ke hari. Tuan-tuan dan puan-puan berdepan dengan pelbagai cabaran baharu, dengan pelbagai isu yang merangkumi dari segi teknologi dan digital, dari segi kesejahteraan mental dan kepelbagaian murid, begitu juga kerencaman sosial. Namun, kami percaya di sebalik setiap cabaran yang sering diviralkan pada beberapa masa yang terkini yang kita sering dengar, ya, terselit peluang, dan kami yakin dengan kebijaksanaan dan ketabahan tuan-tuan dan puan-puan, semua dapat kita harungi. Kepada pegawai-pegawai yang masih berkhidmat, teruskanlah perjuangan ini, jadikanlah pembimbing kepada sekolah, guru kepada para guru, dan penerang dalam gelora sistem pendidikan. Kepimpinan dan komitmen anda akan menentukan arah tuju generasi yang akan datang. Penghujung ucapan, izinkan saya menyampaikan 3 rangkap pantun. Orang mentigi mengail tenggiri, tenggiri dijual dalam pekan. Kami yang pergi memohon diri, silap dan salah, mohon maafkan. Orang haji dari Jeddah, buah kurma berlambak-lambak. Kerja mendidik bukannya mudah, bagai kerja menolak ombak. Mendayung kolek ke Kuala Langat, ingin menjala ikan gelama. Teruslah berbakti penuh semangat, masa depan cerah kita bersama. Akhir kalam, kami yang telah melepasi garisan penamat ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa dikenang, budi tuan-tuan dan puan-puan akan disemat di dalam hati. Teruskanlah berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Abdul Aziz bin Mat Hashim atas ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang Dewan yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Encik Muhammad Yusof bin Ibrahim, mantan Pengetua Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota selaku wakil pesara sekolah untuk menyampaikan ucapan penghargaan di arena pentas. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Tuan Megat Effendi bin Datuk Wira Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Eddie Heng Hong Chai, Pengerusi Majlis Bahasa Cina Malaysia yang sentiasa bersama dengan Jabatan Pendidikan dan PPD. Yang Berusaha Puan Nur Haida binti Handan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang Berusaha Puan Razita binti Razi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang Berusaha Encik Aziz bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketua-ketua sektor Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pegawai pendidikan
Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Kudu, Sentul, Keramat, Puan Hajah Rosni binti Abi Jalil, Yang di-Petua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diraikan rakan-rakan para pesara Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pada hari yang berbahagia ini, saya berdiri di sini mewakili semua para pesara dari kalangan yang berkhidmat di sekolah, daripada pengetua, guru besar, guru-guru, AKP, yang melabuhkan tirai perkhidmatan pada tahun 2025. Setakat hari ini dah ada yang dah bersara dan ada lagi beberapa rakan-rakan kita yang bakal bersara dalam bulan November ni dan juga dalam bulan Disember. Okey. Majlis ini diadakan untuk saya kira sebagai penghormatan kepada kita pesara-pesara dan juga sebagai penghargaan ke atas dedikasi dan amanah yang telah kita sumbangkan selama ini di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan saya sangat menghargai penghormatan yang telah diberikan oleh pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada kita. Ucapan terima kasih juga atas penganjuran majlis istimewa ini sebagai bukti penghormatan atas usaha mendidik, membimbing, menerajui pendidikan anak bangsa yang telah menjadi sebahagian daripada hidup kita selama berpuluh tahun. Okey, saya kira kalau kita mula berkhidmat dalam usia 25 tahun sampai ke 60 tahun tu dah 2/3 tu anggarannya. Okey, jadi berpuluh tahun kita telah berada bersama dengan dunia pendidikan, menabur bakti dan kini melabuhkan tirai. Dalam usaha untuk membimbing anak bangsa menjadi sebahagian daripada hidup kita. Saya juga mengucapkan tahniah dan setinggi penghargaan kepada jawatankuasa majlis ini dan Urustia yang telah bertukus lumus untuk meraihkan kita. Terima kasih. Sepanjang tempoh perkhidmatan kita telah sama-sama menempuh perubahan sistem pendidikan. Berbagai fasa sistem pendidikan daripada tahun bermulanya kita berkhidmat berpuluh-puluh tahun, perkembangan pendidikan sentiasa berlaku. Pendidikan bukanlah satu yang statik. Dia sentiasa akan berkembang mengikut pada zamannya. Kalau kita ingatkan, pada zaman Rasulullah didiklah anak-anak kita mengikut zamannya. Okey. Pelbagai inovasi yang membawa inovasi dan teknologi yang baru yang berubah sentiasa. Namun paling bermakna ialah semangat untuk terus mendidik dan membimbing agar menjadi pelajar kita menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada negara. Sebagai warga pendidik, sama ada sebagai pegawai, sebagai pengetua, sebagai guru, sebagai anggota sokongan, kita menggalas amanah. Walaupun di kerajaan bayar gaji, tetapi amanah dan tanggungjawab tugas itu akan dinilai di akhirat. Okey. Bukan sekadar memberi ilmu, malah menanamkan dan memupuk nilai murni dan membentuk karakter pelajar, pembentukan sahsiah pelajar. Menyaksikan anak-anak pelajar kita menjadi cemerlang,
itu adalah anugerah kepada para pendidik, kepada guru-guru, pada pengetua yang berada di sekolah, juga kepada pegawai di PPD dan juga di jabatan yang sentiasa memberi sokongan kepada sekolah. Kita berundur untuk memberi laluan kepada rakan-rakan kita meneruskan amanah dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Sahabat seperjuangan yang saya hormati, persaraan bukanlah titik pengakhiran, tetapi laluan baru, chapter yang baru dalam kehidupan untuk terus memberi makna dan inspirasi dalam masyarakat. Pengalaman dan kebijaksanaan, wisdom yang telah kita dapat dalam tempoh perkhidmatan yang telah kita miliki adalah sebagai khazanah yang amat berharga, yang berterusan menyinar dan membimbing walaupun di mana kita berada. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan keberkatan, ketenangan serta peluang-peluang yang baru. Rebutlah peluang yang ada selepas bersara, sama ada berehat, sama ada meneruskan perjuangan dalam bidang yang tuan-tuan minati. Terima kasih atas semua jasa dan dedikasi sepanjang penyatuan kita dalam dunia pendidikan. Teruskanlah melakar inspirasi dan berbakti di mana sahaja kehadiran anda membawa kebaikan. Semoga semangat dan dedikasi yang telah dicurahkan menjadi teladan untuk generasi akan datang. Teruskan menyebar kebaikan dan memberi inspirasi dalam setiap langkah kehidupan baru ini. Selamat bersara, berbahagia selalu. Tadi Encik Aziz bagi 3 pantun, saya tak sediakan pantun, tapi saya cuba juga bagi pantun lah. Okey, nanti dia kata pegawai dia dah bagi kesinambungan kepada kita. Okey, jadi satu pantun daripada saya. Biduk berlalu meninggal pantai, ilmu dicurah tanpa jemu. Walau persaraan kini telah sampai, tuan-puan kekal bersemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih. Semoga semuanya berbahagia sentiasa. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Yusof bin Ibrahim atas ucapan yang penuh bermakna sebentar itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis sekali lagi memohon kepada tetamu kehormat dan para tetamu untuk berdiri bagi menyanyikan lagu JPWPKL Mercu Kegemilangan. Dipersilakan. Dengan
Hadirin sekalian, berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Dengan itu majlis persaraan tahun 2025 Jabatan Pendidikan Wilayah Pertuan Kuala Lumpur melabuhkan tirainya. Majlis mendoakan para pesara bagi tahun 2025 akan dikurniakan kesihatan yang baik dan menikmati hari-hari yang indah bersama keluarga tercinta. Selamat bersara.